Persiapan open house Mak Andeh dah 99% siap. Rendang dah pecah minyak, lodeh pun dah pekat likat. Tapi ada satu masalah besar. Bekas nak hidang semua dah gaib entah ke mana. Kaunter dapur kosong. Hati Mak Andeh pun rungsing. Andeh, abang dah jumpa solusi paling jimat. Kita tak payah pakai bekas plastik. Kita pakai konsep shell out daun pisang. Lepas tetamu makan, kita gulung je daun ni, campak luar tingkap. Tak payah basuh pinggan, tak payah pening kepala. Abang ni biar betul. Ini kenduri, bukan makan tengah hutan. Lauk saya ni berkuah, bang. Nanti banjir rumah kita dengan kuah lodeh. Pak Pandir tak putus asa. Dia bawa keluar koleksi peribadi dia dari dalam stor. Ada tin biskut berkarat dan baldi plastik berhabuk. Tengok ni Andeh, tempurung kelapa lama pun ada. Mak Andeh makin nak pengsan. Malu kat jiran nanti ingat kita hidang lauk kitar semula. Tengah pening tu Mak Andeh nampak link ajaib kat telefon. HVC 5 dalam satu combo set. Bekas cantik, tahan microwave dan selamat. Paling penting, ada kempen price cut. Mata Mak Andeh bersinar-sinar. Terus, order kilat sebelum Pak Pandir letak rendang dalam tempurung kelapa. Sebab takut Pak Pandir buat hal lagi, Mak Andeh tak sanggup tunggu abang kurier. Dia terus pinjam baju JNT dan lari pecut. Dia lari dengan kelajuan supersonik memotong van tu. Biar dia jadi kurier sendiri. Asalkan bekas sampai sebelum tetamu ketuk pintu. Tengoklah hasilnya. HVC 5 dalam satu combo set. Saiz besar untuk rendang, saiz kecil untuk sambal. Meja terus nampak eksklusif. Nak panaskan balik pun senang sebab microwave safe. Tengok wap panas tu, makanan kekal segar dan selamat dengan BPA free. Yaudah, jangan pening macam saya. Nak bekas hidangan cantik, selamat dan harga mampu milik? Tekan beg kuning sekarang juga.